first awak tulis dulu binding energy per nukleon adalah 8.46 MeV per nukleon. Ni maklumat yang soalan bagi. Lepas tu dia bagi kita isotope rotation, jadi dari situ kita boleh keluarkan A dengan Z. Okey, lepas tu tulis balik EB per A adalah sama dengan 8.46. Yang ni je. Lepas tu gantikan A awak kat sini iaitu 56. Lepas tu bawa A pergi belah sana. Dan awak akan dapat binding energy awak sahaja iaitu nilai ni dalam mega electron volt. Okay, lepas tu kita guna binding energy yang kita dah dapat tu masukkan dalam delta MC square. Dalam formula binding energy lah. Cuma sekarang ni binding energy awak, gantikan masuk sini. Lepas tu delta M ni kita nak dalam atomic mass unit U. So awak kena tulis lah delta M in U. Sebab bila kita dapat energy dalam mega electron volt, maksudnya kita punya delta M tu adalah dalam U. Kalau energy kita dalam joule, selalunya delta M kita akan dapat dalam kg lah. Okay, so sekarang disebabkan sini unit dia mega electron volt, delta M kita pun kena dapat dalam U. Jadi kita takkan kali dengan C square. Apa yang kita kena buat adalah selalunya bila kita ada delta M dalam U, kita akan kali dengan 931.5 untuk dapatkan energy dalam mega electron volt. Okay, so sebab tu awak kat sini kita kalikan delta M dengan 931.5. C square tu kita dah cancel. So last awak akan dapatlah delta M awak dalam unit U. Okay, dah dapat delta M, masukkan dalam formula delta M yang ada mass of nucleus. Lepas tu ganti je lah nilai Z, nilai mass of proton dalam unit U, nilai number of neutron, nilai mass of neutron. Lepas tu nanti dapatlah mass of nucleus. Perak.